kita orang jumpa memanglah, kalau nak cakap to be honest kita jumpa kat dating apps. Tapi dia punya reality kita orang dah ada kat sini dah. Itulah nak cakapnya. Aku nak cakap dah 4 tahun kita orang sama. Nak cakap terima kasih lah. Ada benda yang baik, ada benda yang dah baik yang kita orang dah lalu. So just nak cakap terima kasih lah. Bertukar pandangan. 1, 2, 3, kawan mau 1, 2. So lagi beberapa minit nak nikah ni. Apa perasaan awak sekarang ni? Masing-masing berlagu. Nervous sikit. Sikit je. Kan kisah mencoreng cerita pada waktu subuh menulis seperca pada batu kuku yang kekal. Saksinya rasa yang mulai kosong, berteman bintang malam yang ada di langit. Semakin mekar bunga yang ada di bakasa jagaanku. Muhammad Arif Fahmi bin Amir Riza. Saya Aku nikahkan dan aku kahwinkan akan engkau dengan Siti Khadijah binti Muhammad Fuad yang berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM1,200 2 sen tunai. Aku terima nikah Siti Khadijah binti Muhammad Fuad dengan mas kahwinnya RM1,212 2 sen tunai. Siapa yang dah kahwin? Jadi perhiasan masa tuamu di hari ujung umur. Rasa yang mulai kosong, berteman bintang malam. Rasa macam semalam je kita main sama, membesar depan mata. Tapi hari ni ada yang dah melangkah ke fasa baru sebagai seorang isteri. Semakin mekar bunga yang ada di bakasa jagaanku. Aku dengan nama Tuhan akan ku mulakan langkah baru untuk menghalalkan cerita kita yang berlalu. Dengan nama Tuhan ku petik bunga tepatnya di syurga, jadi perhiasan masa tuamu di hari ujung umur. Saya nak cakap I love you je lah kat awak. Saya harap hubungan kita boleh kekal hingga ke jannah lah. Itulah. Terima kasih. Ujung umur.